Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, so kita bertemu sekali lagi. Pada kali ini yang video tak pernah masuk langsung. Okay, so pagi ni kita berada di kita akan pergi ke dua negeri untuk hari ni, Terengganu dan juga Kelantan. Tempat pertama yang kita pergi Terengganu, yang ni ladang Bukit Bidong. Okey, tempat ni kalau kat video lama saya ada buat pemasangan parabolik tau dekat sini. Tapi masa saya pasang dulu pun memang line kat sini dia daripada langsung tak ada terus ada. Kini dia orang tak boleh buat apa lah. So sekarang ni cerita dia memang terus tak okey lah. Maksudnya serupa macam tak okey langsung lah. Dia ada, tapi ada masa terus dia tak ada. Okay, so kita buat pemasangan Starlink kat sini. Okay, untuk tempat ni kita buat pemasangan Starlink. Yang tempat kedua pun Starlink juga. Okay, so tak ada apa dah. Rasa cuaca ni pun tak baik ni. Hari ni datang dengan AB pun saya kali yang kedua, AB kali yang pertama. Hari ni kita buat kerja cepat je sebab cuaca pun kurang baik. Nanti sampai sana kang, saya akan tunjuk dia punya parabolik lama. Kita tengok macam mana condition dia. Okay, jom, let's go. Dia punca dia daripada dulu bukit ni seketul lah. Dia dekat ladang Bidong ni, bukit ni seketul sebab pencawang banyak ke sebelah sana tau, yang paling okey. Tapi tak ada harapan pasal bukit ni saja. Dia memang betul-betul masalah ha. So kalau pakai Starlink memang selesai terus masalah. Ya, so yang ni dulu saya pasang parabolik tu, bertahan lagi bertahan lagi parabolik ni. Okey. Tapi makin lama makin teruk speed kat sini. Memang tak boleh buat apa lah kawasan ni. So ladang TDM ni diorang ada PM, ada tak solution lain untuk selesaikan masalah ni? Saya kata ada sekarang dah ada Starlink. So kita dah pakai Starlink. Okay, untuk kelajuan dekat sini alhamdulillah lah. Untuk plan 220 dia boleh capai lah 200 lebih. Okay, dan tempat ni cerita memang lain tak ada lah. Kalau ada pun Sekom tu sikit je, satu bar, tapi macam tak ada internet. Okay, settle lah, kita dah pasang dah. So dia ada pakai server rack dalam tu. Okay, ada pakai server rack. Dan nanti dia manage lah dalam office ni. Setiap PC, setiap apa benda yang menggunakan LAN, dia orang dah buat lah. Okay guys, so kalau nak ikutkan di ladang TDM di Bukit Bidong ni, kalau nak ikutkan penggunaan sebelum ni, boleh lah daripada tak boleh buat apalah. Tapi sekiranya kita dah ada solution baru yang mana penggunaan internet tu lebih stabil, so kita beralih lah. Jika jadi satu keperluan macam video-video saya sebelum ni, kalau jadi satu keperluan, dia bukan masalah kepada pembayaran kita bulan-bulan, tapi keperluan kita. Kalau kehendak itu yang jadi masalah besar, so pastikan anda fikir dulu sebelum anda nak buat keputusan sama ada internet ni keperluan ataupun kehendak untuk anda sekeluarga. Okay, yang ni modem lama dia, tapi modem ni dah tak pakai. Dia pakai modem tu Gtanic tu. Modem tu ada kat atas ni. Tapi disebabkan dia pakai Starlink, so modem ni jadi AP lah. Dulu pasang jadi AP lah. Biarkan dia bagi AP. Nak pakai wifi boleh, nak pakai AP pun boleh. Okay, so dalam ni nanti manage pakai switch lah. Dia punya switch ada kat sini. Daripada sini router Starlink ni pecah masuk ke mana-mana tempat yang nak digunakan. Modem ni dah lama dah, tapi dia nak simpan ni, tak apa. Okay, so untuk kelajuan dekat ladang TDM ni tak laju mana pun, boleh lah 200 lebih kan. Tengok dah boleh. Okay, pakai
Tak. Pendek susu. Okey, puas.com. Ni kelajuan ya. Sebab kita pakai pas dan ni pun jarak pun jauh kat ni. Wifi ni okey tak? Pakai oklah. Kelajuan kat sini ya. Ni kelajuan stunning kat sini ya. 400. Air ni air apa? Air buah naga. Buah naga. Tengok anak kau. Cakap aku, cik cari kedai buah di Flora juga dia nak. Nampak tak muka dia? Muka bangun tidur tu apa, bangun tidur cergas tu. Dia kata nak ni, nak kedai air buah segar. Aku bawa lah. Kebetulan satu laluan pula. Okay guys, so kita pakai tapak yang macam ni sebab location dia ada beam. Ni senang sikit, pasang kat sini lah. Yang penting dapat view lah ke atas ni. So untuk lokasi ni memang ada pencawang tapi yes je. Tapi yes 4G lah. 5G tak ada lah. Kalau ada 5G okey lah. Tapi 4G tak baloi lah. Okay, so kita dah pasang dah. So plan yang diambil ni plan resident 129. Tak banyak beza lah. Speed dia cuma 100 speed dia cuma 100 Mbps dan ke bawah sahaja. Okay, saya pada waktu ni masa saya buka genting bumbung tu mula-mula, saya dah perasan dah. Cuma saya ingatkan dia macam kotak lah, kotak-kotak yang basah kan. Jadi bila perhati lama, bila saya dah buka, saya nampak benda tu berlubang-lubang. So saya dapat tahu dah yang ni sarang tebuan. Tapi Alhamdulillah Allah pelihara saya cepat-cepat letak. Dan saya tengok, turun dulu saya tengok sama ada tak keluar tebuan tu. Bila lama perhati tengok tak ada keluar, bermaksud yang ni mungkin sarang lama dia lah. Tapi walau bagaimanapun kita kena berhati-hati lah. So saya dah maklum kepada tuan rumah dan dah diambil tindakan. Okay, Alhamdulillah selesai untuk kerja-kerja hari ni. Kurang lagi 10 minit, cukup 24 jam pergi dan balik Pantai Timur. Jarang-jarang buat tapi sebenarnya malas nak buat. Dia jadi penat sebab kalau saya stay sana pun kos lagi. Tapi tak ada apa lah. Yang penting yang paling seronok dia kita dapat selesaikan masalah customer lah. Okay, terima kasih lah. Ada abang yang dekat Kelantan tu, dia jumpa saya dekat YouTube. Dan dia kata jadi bila dia kata jumpa saya dekat YouTube tu, saya macam ada harapan nak buat YouTube lah untuk kali ni. Okay, tak apa. Nanti saya akan buat untuk konten ni, saya akan buat. Okay, pada siapa yang berminat nak buat pemasangan, okay, yang nak dapatkan peralatan Starlink ke 5G ke, okay, anda boleh PM saya insyaAllah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.